Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Pasangan selebriti Fatah Amin dan Amira Othman memilih untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh ketenangan tanpa terpengaruh dengan sebarang komen negatif yang berlegar di media sosial. Amira 32 berkata, sejak bergelar isteri kepada Fatah pada 14 September lalu, dia tidak mahu membiarkan kata-kata luar mengganggu keharmonian rumah tangga mereka yang masih baru dibina. Kami berdua tidak baca komen negatif di media sosial. Bagi saya itu pendapat masing-masing dan tidak semua orang akan suka. Apa yang penting kami tidak buat jahat dengan sesiapa dan tak dengki dengan orang lain. Malah kami doakan supaya mereka yang tidak berasa gembira dengan kami akan turut diberi kebahagiaan. Kami tak ambil pusing tentang komen luar sebab kami hanya mahu hidup dengan aman dan damai. Hidup ini bukan untuk puaskan hati manusia. Kami ada urusan lain dan kami ingin hidup tenang tanpa perlu melayan perkara yang tak perlu. Pasangan itu ditemui di majlis resepsi ketiga mereka yang berlangsung di Pusat Konvensyen Melawat Kuala Lumpur pada Ahad. Sementara itu, Fatah 35 meluahkan rasa syukur apabila majlis persandingan yang dihadiri keluarga dan kenalan rapat berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik walaupun agak penat kerana majlis diadakan berturut-turut, tapi rasa lebih seronok daripada letih. Semua ini rezeki dikelilingi orang baik-baik yang datang meraihkan kami. Dalam pada itu ditanya tentang perkahwinan yang digelar sebagai Wedding of the Year, Fatah berkata mereka hanya ingin berikan yang terbaik buat keluarga dan tetamu yang hadir. Tambah Fatah, mereka bakal mengadakan satu lagi majlis khas bagi meraihkan para peminat yang selama ini tidak henti memberi sokongan. Majlis resepsi Fatah dan Amira turut diserikan dengan persembahan eksklusif daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Dayang Nur Faiza Husaini, Aina Abdul serta penyanyi terkenal Indonesia Chakra Khan. Imbas kembali, pasangan ini selamat diicap kabul dalam majlis tertutup di sebuah resort di Sepang pada 14 September lalu sebelum mengadakan majlis resepsi pertama di Johor minggu berikutnya.